Kalau tanya saya lah, panduan, kalau saya bangun pagi kan, saya rasa letih tak? Dan saya tanya, kenapalah kita buat kerja gila ni kan? Kemudian saya tengok pula macam mana kempen sekarang berlaku. Saya pagi-pagi saya semak dulu semua apa yang berlaku. Semua biasalah, kita bangun pagi, kalau orang bisnes, dia semak dulu harga saham. Saya dulu jadi menteri ekonomi, saya semak semua dulu mata wang semua jadi semua ni kan. Bila kita masuk pilihan raya macam ini, kita semak dulu perkembangan kempen. Apa perkembangan kempen 2-3 hari ni? Yang bagusnya perkembangan kempen langsung tidak melibatkan bersama lah. Tak ada orang nak peduli lah pasal kita parti kecil ya tak? Semua itu pasal PH dan juga pasal BN. PH tuduh BN menyalahgunakan kuasa untuk berkempen. BN tuduh PH menyalahgunakan kuasa untuk berkempen. Engkau kata aku kata kat engkau. Sebab itu bila saya tengok semua ni, saya kata sebenarnya satu sebab lah kenapa saya buat kerja gila ni. Sebab kita hidup dalam masyarakat yang mana kalau orang lain buat, tak boleh. Kalau aku buat, tak apa. Sebelum jadi kerajaan, sebelum PH jadi kerajaan, dia selalu ada orang, dia horn lah semua ni kan. Sebelum PH jadi kerajaan, saya betul-betul, bendul lah, saya betul-betul ingat bila kita ambil alih kerajaan ini, kita cuba betul-betul ikut prinsip lah. Benda yang kita kata tak boleh, kalau kita dulu jadi pembangkang, kita kata benda tu tak boleh kerana dia tak berlaku adil. Kalau kerajaan buat, kita pembangkang menyalahgunakan kuasa, harta kerajaan, memberi kelebihan yang tidak adil, semua tu kita kata benda ni tak boleh. Sebab kalau kita pembangkang masa itu, kita tahu perasaannya. Saya ingat bila kita jadi kerajaan, benda tu tak berubah lah. Dan dia mesti bermula daripada kita. Maksudnya kalau sebelum itu tak boleh minum arak, lepas itu tak boleh minum arak lah. Mana boleh sebelum jadi kerajaan tak boleh minum arak, kalau kita orang Islam, jadi kerajaan boleh minum arak. Mana boleh macam itu? Tapi saudara-saudari tahulah, saya pun dah terima hakikat itu selepas 3 tahun ini kerajaan. Ya tak? Dah nak masuk 4 tahun kan kerajaan ni kan. Saya dah melaluinya, saya kata hakikatnya untuk kita mengubah masyarakat dan kena betul-betul berlaku adil dan konsisten berpegang kepada prinsip walaupun susah kepada kita, benda itu mudah disebut tetapi sangat susah untuk dibuat. Dan kalau saya kekal dalam Pakatan Harapan, kalau saya kekal dalam jawatan saya dengan Nick, duduk kat dalam tu klik-klik, sebenarnya kami bersubahat. Jadi kami sudah hilang maruah diri kami. Dan bila kami hilang maruah diri, sebenarnya apalah hak kami untuk menjadi pemimpin? Kalau kita nak memimpin, orang nak ikut kita ini mestilah sebab ada sesuatu yang kita pertahankan. Dan kita tak ada wang, kita tak ada harta, kita tak ada pangkat. Yang kita ada, yang kita nak didik masyarakat dan semua yang lain, kita nak didik masyarakat kita supaya ada moral, supaya ada pegangan, supaya dia jujur dan dia pertahankan prinsip. Jadi, akhirnya, kami tidak ada pilihan kecuali buat macam ini. Dan bila dah sampai ke peringkat-peringkat akhir berkempen ini, kita boleh nampak sebenarnya pusing kok mana pun perangai yang ada di kalangan parti-parti politik ini, PH ke, BN ke, PN ke, kecuali kita lawan habis-habisan, perangai ini takkan habis. Perangai aku buat tak apa, orang lain buat tak boleh. Bila masuk kempen, PH cakap selama ini,
Kita lawan Barisan Nasional, kita lawan Perikatan Nasional kerana mereka adalah parti perkauman. Memang betul. UMNO parti yang berasaskan Melayu. PAS parti yang berasaskan Melayu dan Islam. Masuk pilihan raya, dia duk main emosi orang Islam ni. Kalau tak undi parti yang Melayu ini, Cina akan naik. Bertahun-tahun dia duk ulang benda tu. Saya masuk PKR masa muda-muda dulu dan sekarang ini kita sama-sama gerakkan bersama. Satu sebab utamanya ialah kerana saya tak percaya soal memecah belahkan rakyat ni. Macam saya pernah sebut dulu, saya pergi sekolah, ada je cikgu Cina yang duk ajar aku elok-elok. Ada je cikgu Melayu yang ajar anak Cina, betul-betul dia ajarnya. Kadang-kadang dia lagi sayang anak Cina daripada yang Melayu. Ada je cikgu India yang betul-betul coach kita main sukan. Betul-betul hebat punya. Jadi saya daripada kecil tak percaya dengan permainan pecah belah ni. Sebab ia hanya melemahkan kita sebagai seorang manusia. Kalau kita dipecah belahkan, takut kepada Cina, takut orang itu, akhirnya kita akan membesar dengan takut. Takut semua. Sedangkan kita dah tunjukkan sebahagiannya daripada calon-calon kita. Budak-budak yang Melayu, Cina, India, yang muda-muda, kalau bagi dia peluang, bagi dia ruang, bagi dia prinsip dan garis-garis yang dia tak boleh langgar, kalau dia rajin, dia boleh pergi jauh. Dalam masa seminggu, dia boleh menambah baik penampilan dan mutu mereka sebagai calon. Baik, PH berpuluh-puluh tahun, baik DAP, PKR, kemudiannya Amanah, beritahu pengundi-pengundi Melayu, terutamanya yang bukan Melayu, kenapa kita kena sokong PH ini? Sebab UMNO Barisan Nasional itu perkauman. Betul lah. Kebelakangan ini bila ada bersama, tiba-tiba PH pun guna ayat yang sama. Selain daripada UMNO Barisan Nasional dan PAS, dia tambah satu lagi parti baru. Parti bersama dalam kumpulan itu. Itu yang saya kata. Orang lain buat tak boleh. Dia buat boleh. Kalau orang lain buat, dia kata perkauman. Dia buat tak apa. Itu strategi politik. Jadi kempen-kempen DAP kebelakangan ini, terutamanya kepada pengundi Cina, bahasanya mudah. Jangan bagi undi kepada bersama. Sebab kalau bagi undi, satu undi kepada bersama pun, kalau orang Cina, orang India bagi, itu akan memecahkan undi bukan Melayu. Bila undi bukan Melayu pecah, maka UMNO dan PAS akan menang. Engkau ni tak pergi sekolah kira-kira ke? Satu PAS tak bertanding pun di kursi-kursi ni. Yang bertanding di 15 kursi yang bersama bertanding ini, sebahagian besarnya adalah 3 penjuru. PH lawan BN lawan bersama. Tak ada apa. Tapi walaupun PAS tak bertanding, bila dia berkempen dengan orang bukan Melayu, dia mesti bawa PAS. Lepas tu DAP tanya, kenapa orang Melayu tak suka kat dia? Kalau saudara-saudari jadi orang Melayu, memang orang Melayu marah lah. Tak ada kena-mengena. Tak kisahlah PAS tu you sokong ke tidak. Tetapi permainan yang meniupkan bahawa kita kalau tak bagi undi kat DAP, maka Melayu naik mampus kita. Tak boleh. BN tak boleh buat. PH tak boleh buat. Tak boleh. Kalau BN buat, tak boleh kau buat. Boleh pula. Itu yang saya kata masalah dalam negara kita. Masalah itu, dia bukan semata-mata soal undang-undang. Dia bukan semata-mata soal dasar. Dia soal sikap dan perangai. Perangai yang mabuk kuasa. Dan dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, kita dah lihat satu persatu akibat daripada perangai. Orang lain buat tak boleh, aku buat tak apa. Itu yang jadi sekarang ini sampai rakyat semua kata parti politik ni semua sama. Bila dia naik, dia buat benda yang sama, dia lawan.
Bila dia kalah, dia cakap benda yang lain. Dia naik lagi, dia buat benda yang sama lagi. Saya bagi contoh kan. Saya ambil contoh yang Tan Sri Muhyiddin tadi lah. Kita bagi contoh Tan Sri Muhyiddin lah. Sebenarnya, bila bentuk kerajaan kan, ruang yang diberikan kepada Zafrul contohnya, itu pun sudah memualkan rakyat. Sebelum bentuk kerajaan, Datuk Seri Anwar, apa yang dia tak kata pasal Zafrul ni? Kalau saya Perdana Menteri lah, saya takkan lantik Zafrul ni, dia kata. Zafrul ni sebenarnya Menteri Kewangan siapa? Menteri Kewangan Rakyat ke Menteri Kewangan Bank? Macam-macam dia kata pasal Zafrul. Aku pun tak cakap macam tu. Tiba-tiba dia naik, dia jadi kawan baik. Dan tak cukup dengan jadi kawan baik, dia tutup mata bahawa sebenarnya kalau ada masalah jana wibawa, ada kes yang melibatkan tuduhan rasuah, kalau Bersatu dan Tan Sri Muhyiddin kena, sepatutnya Zafrul pun kena jugalah sebab kuasa meluluskan itu dia. Tapi tak kena. Bukan saja tak kena, diangkat dan dilambung lagi. Samalah juga dengan Zahid Hamidi. Masa berkempen, apa yang tak cakap pasal Zahid Hamidi? 47 kes, semua. Kemudian, bila dah bentuk kerajaan, bukan saja tak sebut, terlepaslah. Dan sekarang ini kita akan tengok episod seterusnya. Sekarang ini antara PAS dengan UMNO pula. Masa UMNO dalam kerajaan perpaduan sejak November 2022, apa yang PAS tak kata pasal Zahid? Amdab, Zahid, 47, penyamun, semua dia kata. Sekarang ni ada dengar orang PAS kata apa-apa pasal Zahid ke pasal kes 47 ni? Ada lah. Suci. Dah jadi suci dah. Sebab itulah saudara-saudari, kalau kita tengok dalam negara kita, semua skandal-skandal besar tidak diselesaikan. Sebab itu bila Datuk Seri Anwar pergi berkempen, cerita pasal saya nak tinggalkan legasi warisan saya supaya pimpinan-pimpinan akan datang ini bersih dari rasuah. Tak ada yang sakau. Orang kalau tengok dekat social media tu, orang gelak semata-mata. Sebab orang kata pada masa yang kau bercakap pasal legasi, pasal jangan sakau, pasal ada orang nak jatuhkan dia sebab dia lawan rasuah. Tapi tak ada satu kes pun penyelewengan yang melibatkan banyak wang rakyat yang diselesaikan di bawah kerajaan Madani yang ada ni.